Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan projek terakhir kami iaitu Causeway Interaktif. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nurul Hamizah binti Hibni, memegang nombor metrik 24BE 02099. Nama saya Ni'ala Muhairah binti Nik Rushdad, memegang nombor metrik 24BE 02098. Saya Nuratul Ifa binti Rashdan, nombor metrik 24BE02-103. Baiklah, pertama sekali ini adalah paparan home bagi projek Causeway kami. Kami memilih topik konsep bersuci taharah dalam bidang fiqah bagi tingkatan 1. Pada halaman ini terdapat satu button iaitu button mula. Button ini berfungsi sebagai button next untuk pergi ke halaman seterusnya iaitu menu utama. Apabila pelajar menekan button tersebut, mereka akan dibawa ke halaman menu utama. Ini ialah halaman menu utama. Dalam menu ini, pelajar boleh memilih subtopik yang ingin dipelajari ataupun latihan pengukuhan. Untuk kembali ke halaman utama ataupun home, pelajar hanya perlu menekan button home di bahagian atas. Setiap item menu ini boleh diklik dan akan membawa pelajar terus ke halaman yang berkaitan. Untuk tugasan ini, kami telah memilih 3 subtopik utama serta menyediakan beberapa aktiviti di bahagian latihan pengukuhan, iaitu subtopik yang pertama, maksud dan hukum, subtopik yang kedua, alat bersuci, subtopik yang ketiga, jenis air, dan yang terakhir, 4 bentuk aktiviti di bahagian latihan pengukuhan. Sebagai contoh, apabila pelajar menekan button atau gambar maksud dan hukum, pelajar akan dibawa ke halaman subtopik yang pertama. Halaman ini mempunyai button pilihan iaitu maksud ataupun hukum. Di bahagian atas juga terdapat button menu untuk kembali ke halaman menu utama. Jika pelajar klik button maksud, mereka akan dibawa ke halaman maksud taharah. Halaman ini memaparkan penerangan maksud serta maklumat yang berkaitan taharah. Pelajar boleh menekan button menulis di bahagian atas untuk kembali ke halaman subtopik yang pertama. Kemudian, pelajar boleh menekan button hukum untuk meneruskan ke hukum taharah. Slide ini menerangkan hukum bersuci serta dalil nakli. Pelajar boleh menekan button menulis untuk kembali ke halaman subtopik yang pertama. Dan untuk kembali ke halaman menu utama, pelajar hanya perlu menekan button menu di bahagian atas. Dengan itu, selesailah subtopik pertama dan pelajar boleh meneruskan ke subtopik seterusnya, iaitu alat bersuci. Baiklah, seterusnya, pelajar boleh menekan pada nama ataupun gambar alat bersuci untuk ke halaman subtopik kedua. Button menu di bahagian atas membolehkan pelajar kembali ke menu utama sebentar tadi. Baik, dalam bahagian ini, pelajar diperkenalkan dengan pengenalan alat bersuci. Pelajar boleh menekan button next untuk mengetahui maklumat alat bersuci dengan lebih lanjut. Di halaman ini disediakan 3 alat bersuci. Pelajar boleh memilih dan menekan mana-mana alat bersuci atau gambar untuk melihat maklumat lanjut. Mereka akan dibawa ke halaman yang berbeza mengikut alat yang dipilih dan maklumat berkaitan alat tersebut akan dipaparkan. Button batu di bahagian atas membolehkan pelajar kembali ke halaman pengenalan bagi subtopik 2 sebentar tadi. Sebagai contoh, jika pelajar menekan pada alat bersuci yang pertama iaitu air mutlak, maklumat berkaitan alat tersebut akan dipaparkan. Jika pelajar menekan button navigasi ke atas ataupun ke bawah, mereka boleh bergerak ke alat sebelum atau seterusnya. Dan jika pelajar menekan button tutup, mereka akan kembali ke halaman alat bersuci. Contohnya seperti ini.
Pelajar boleh menekan button batu di atas untuk kembali ke halaman subtopik kedua dan button menu untuk kembali ke halaman menu utama. Dengan itu, selesailah subtopik kedua dan pelajar boleh meneruskan ke subtopik ketiga, iaitu jenis-jenis air. Seterusnya, pelajar boleh memilih subtopik terakhir iaitu jenis-jenis air. Pelajar hanya perlu menekan nama atau gambar jenis air untuk ke halaman yang berkaitan. Pelajar akan dibawa ke halaman bagi subtopik ini dan pelajar boleh memilih mana-mana jenis air yang diingini. Sebagai contoh, pelajar menekan air mutlak dan akan dibawa ke halaman yang memaparkan pengertian, sifat dan kegunaan. Proses ini sama seperti jenis air yang lain. Pelajar hanya perlu menekan pada gambar yang disediakan di halaman jenis air ini untuk masuk ke halaman jenis air yang lain. Ini membantu pelajar membuat perbandingan antara jenis air. Pelajar boleh menekan button air di atas untuk kembali ke halaman subtopik yang ketiga. Kemudian, button menu untuk kembali ke menu utama. Dengan itu, selesai subtopik yang ketiga. Selepas pembelajaran, pelajar boleh memasuki bahagian latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman. Pelajar menekan latihan pengukuhan di menu utama dan akan dibawa ke halaman aktiviti. Terdapat beberapa permainan interaktif yang disediakan untuk menguji kefahaman pelajar. Sebagai contoh, pelajar memilih latihan pengukuhan yang pertama, iaitu betul atau salah. Di bahagian permainan ini, pelajar perlu membaca soalan yang diberikan dan menekan jawapan betul atau salah. Jika jawapan salah, pelajar akan dibawa ke slide klasifikasi salah dan perlu kembali untuk memilih jawapan yang betul. Jika jawapan betul, pelajar akan dibawa ke slide klasifikasi betul dan boleh menekan next untuk persoalan yang seterusnya. Aktiviti ini mempunyai 2 soalan. Selepas selesai, pelajar boleh menekan next untuk aktiviti seterusnya atau button game di atas untuk kembali ke halaman latihan. Seterusnya, pelajar boleh memilih latihan pengukuhan yang kedua iaitu kotak misteri. Kotak misteri membolehkan pelajar memilih mana-mana kotak dan setiap kotak membawa kepada soalan yang berbeza. Pelajar klik kotak yang diingini, membaca soalan yang diberikan dan memilih jawapan. Konsepnya sama juga seperti latihan pengukuhan pertama tadi. Jika jawapan salah, pelajar akan dibawa ke slide klasifikasi salah dan perlu kembali untuk memilih jawapan yang betul. Jika jawapan betul, pelajar akan dibawa ke slide klasifikasi betul. Pelajar boleh menekan button game di atas untuk kembali ke halaman latihan atau button next untuk ke soalan yang seterusnya. Aktiviti ini mempunyai 3 soalan kerana terdapat 3 kotak misteri. Setelah selesai menjawab, pelajar boleh menekan next untuk aktiviti yang seterusnya atau button game di atas untuk kembali ke halaman latihan. Seterusnya, pelajar boleh memilih latihan pengukuhan yang ketiga iaitu kenali dan padankan. Permainan ini berbentuk klik dan padankan. Pelajar memilih pilihan soalan di bahagian atas, kemudian menekan kotak jawapan yang sesuai. Jika padanan betul, tanda betul akan dipaparkan. Jika salah, pelajar perlu mencuba semula sehingga semua padanan betul. Permainan ini menguji aplikasi pengetahuan dan bukan sekadar hafalan. Pelajar boleh menekan next untuk
untuk aktiviti seterusnya atau button game di atas untuk kembali ke halaman latihan. Kita sudah sampai ke penghujung pembentangan yang mana pelajar boleh memilih latihan pengukuhan yang terakhir iaitu klik dan jawab. Permainan ini memaparkan kotak soalan, kotak pilihan huruf, kotak jawapan dan ruang penentuan. Pelajar perlu membaca soalan yang diberikan, memilih huruf yang betul berkaitan dengan soalan dan huruf tersebut akan dipaparkan dalam kotak jawapan. Huruf yang tidak berkaitan tetap dipaparkan dalam kotak penentuan, membolehkan pelajar melihat kesilapan dalam memahami jawapan yang sebenar. Contohnya seperti ini. Apabila semua kotak jawapan lengkap, pelajar mengetahui jawapan yang betul. Seterusnya, pelajar perlu menekan next untuk soalan seterusnya. Aktiviti ini mempunyai 3 soalan. Pelajar boleh menekan button game untuk kembali ke halaman latihan atau button next untuk ke halaman penutup. Kesimpulannya, courseware ini menggunakan navigasi button yang konsisten, visual yang jelas, interaktiviti dan aktiviti permainan berperingkat. Pendekatan ini membantu meningkatkan penglibatan pelajar serta kefahaman konsep taharuf secara lebih bermakna. Ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.